Cerita Kita. Drama Tarawih. Aduh, aku rasa berat lah nak bangun pergi tarawih ni. Ada gadget yang boleh tolong angkatkan badan aku tak? Jangan nak mengada. Lepas ni semua pergi masjid. Ali, kau basuh pinggan hari ni. Pinggan? Kenapa aku? Kan aku dah pasang spanduk petang tadi. Sebab kau yang tertukar kurma roti tadi. Cepat, sebelum aku simbah guna kuah ayam pecik ni. Yaudah. Asyik aku je kena. Comot, jom tolong aku. Comot. Kai, cepatlah. Saf depan tu dah nak penuh. Kalau kita duduk belakang, nanti je asyik terbang je masa sujud. Ganggu konsentrasi aku. Kejap lah. Aku tengah kunci motor guna smart lock aku ni. Takut kena angkut dengan fan jenazah je motor kita ni sebab pakai merata. Korang ni pergi masjid pun nak lupa. Cubalah tenang sikit macam aku ni. Kau ni cakap je besar. Tadi masa nak pakai samping, kau yang pergi kedai kabut cari pin sebab takut terlontar. Diamlah kau pendek. Oi! Ali, kau rasa imam malam ni baca surah panjang ke pendek? Aku dah mula rasa senak mutabak bulat tadi ni. Sabarlah Jed. Baru rakaat pertama. Kau jangan buat hal nak terlepas angin kat sini. Satu saf ni pingsan nanti. Korang, kenapa aku rasa macam karpet masjid ni empuk sangat Rasa macam nak baring terus masa sujud nanti. Alisha, tengok ni Kong Kim tu. Cantik lah. Ada bunga-bunga kecil. Mana dia beli? Aku nak satu warna pink. Mon, kita nak solat ke nak buat fashion show? Fokuslah. Kejap lagi dah nak mula ni. Dah. Dapatkan saf je semua. Jangan bising. Nanti makcik-makcik depan tu jeling kita. Benar lagi. Dah raya kah? Maaf. Astaghfirullahaladzim. Mana selipar aku? Tadi aku letak kat sebelah tiang ni. Selipar Jepun kau yang warna kuning tu ke? Aku rasa tadi aku nampak budak-budak kecil main baling-baling kat tepi longkang tu. Apa? Itu selipar kegemaran aku. Odi, selipar aku tak ada ke? Selipar kulit aku pun tak ada. Tinggal selipar saiz budak tadi kat sebelah kanan je. Kejap, biar aku guna gadget tracker aku. Ali, selipar kau dikesan kat bawah motor Pak Imam. Macam mana boleh sampai sana tu? Alhamdulillah. Hilang terus siapa nak selipar hilang. Bila dapat bubur ni, sedapnya. Sedap memang sedap. Tapi macam mana kita nak balik ni Rudi? Takkan nak jalan kaki ayam sampai rumah? Melecur kaki kita, oi. Kau ni, diamlah. Ini semua kau punya pasal. Kalau kau tak ajak aku lumba lari masuk masjid tadi, aku takkan letak selipar aku merata. Nah, aku dah agak dah korang ni cuai. Aku dah simpan awal-awal kat dalam beg plastik tadi. Aisyah, kau penyelamat nyawa kita orang. Terima kasih. Lain kali pakai selipar tu yang borok sikit. Macam selipar jet ni. Orang nak curi pun fikir 2 kali. Sebab baru dia internasional sangat. Woi, mana ada bau? Ni bau original lah.